Sebahagian kata dalam solat tak boleh nak doa dalam bahasa Melayu. Siapa doa dalam bahasa Melayu dalam solat, batal. Sudah jam. Saya nak lulus PM ni, tak tahu nak bahasa Arab macam mana. Allahumma inni as'aluka najaha fi al-SPM. Lantailah. Susah kan? Gara-gara salah faham. Nak mengharapkan, nak mewajibkan setiap orang kalau nak doa dalam solat kena bahasa Arab. Jenuh. 2 bilion orang Islam satu dunia nak belajar bahasa Arab. Kita yang mungkin dah belajar bahasa Arab masa sekolah menengah pun dah lupa dah. Ini kan pula orang yang tak tahu langsung bahasa Arab dan sebagainya. Jadi ini semua salah faham. Ditambah lagi mungkin saya ingat budaya, tuan-tuan. Budaya doa berjemaah. Masyarakat kita sudah dibiasakan kalau nak doa kena berjemaah. Boleh saya kata masyarakat kita antara masyarakat yang paling banyak berdoa. Tetapi itulah sayangnya banyak amalan berdoa itu kita kata menyalahi sunnah apabila dilakukan secara berjemaah. Jadi kalau ada hajat ke apa, kena buat berjemaah jugalah. Sama ke kalau kita doa berjemaah dengan kita doa bersendirian, tuan-tuan? Lain lah. Sedangkan kita masing-masing ada hajat kita. Hajat kita tak tentu sama dengan orang yang lain. Hajat kita tak tentu sama dengan tok imam yang nak baca doa tu. Dia ada hajat dia. Dia minta macam-macam, kita pun amin. Jadi nak kata masing-masing ada hajat masing-masing. Macam mana nak doa secara berjemaah macam tu? Jadi nak kata akhirnya doa kita tak kesampaian pun. Dia doa dengan niat dia, dengan hajat dia macam-macam kan. Jadi ini kita kata benda ni kita kena ambil maklum lah.